Okay, kalau anda sampai di Kansai Airport, anda boleh singgah di kawasan food court dia dekat tingkat 2. Ada satu kedai halal makanan Jepun, ada udon, ada nasi daging, gyudon, tempura dan sebagainya. Harganya sangat berpatutan lah, around 800 yen ke 1200 yen lah. Memang kalau anda sampai arrival ataupun nak departure balik, boleh singgah. Especially selepas pukul 10 pagi dia ada menu daging. Kalau sebelum 10 pagi tu dia menu dia daging tak sempat siap lagi. Kalau selepas pukul 10 sangat lazat insya-Allah di Kansai Airport Osaka. Kalau anda sampai arrival tingkat 1 so naik escalator tu dan terus ke Tasty Street di kawasan food court satu sahaja yang halal lah, yang lain tu tak ada sedia halal. Dan sangat amazing, sedap dan berpatutan. Murah insya-Allah. Try makan nasi daging gyudon nasi daging dengan tempura sayur-sayuran. Murah macam ni, tak apa tu yen. Ni makan apa cerita sikit. Kita ni makan ni tempura sayur. Ni sedap oh. Ni nasi dengan daging dengan telur. Ya, murah. Murah je. Dekat mana? Dekat Kansai Airport. Kansai Airport. Di food court dia satu je halal. Tingkat 2 Tingkat 2. Terbaik. Sedap.